warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 11 hari bulan selepas daripada tahun Ramadan kita di Terengganu. Kali ini kita berada di Universiti Malaysia Sabah. Di sini tahun Ramadan kita pada tahun ini kita sasarkan untuk memasak bubur ayam dan juga tambahan bihun goreng untuk diagihkan kepada student-student dan yang memerlukan di sekitar Universiti Malaysia Sabah ini. Kalau kita dapat tengok dekat sini, kita ada berbagai aktiviti yang tengah dilakukan oleh sukarelawan Prudential BSN Takaful, tenaga agensi kita bersama-sama dengan pelajar Universiti Malaysia Sabah. Di sini kita ada aktiviti memotong bawang, memotong sayur, di sana memotong bawang putih, dan kalau kita tengok kita tengok di sana ada yang sedang menyiapkan bekas-bekas untuk diagihkan dimasukkan makanan nanti. So, tahun Ramadan kita kali ini adalah merupakan jelajah kali kedua selepas daripada Terengganu, dan yang kedua adalah Universiti Malaysia Sabah. Dan insya-Allah lepas ini kami akan bergerak ke Pulau Pinang pula. Okay, Assalamualaikum, salam Ramadan. Hari ini kami dari Pro BSN Takaful mengadakan CSR bersama-sama dengan Universiti Malaysia Sabah. Sekarang kami sedang memasak mihun goreng, dan di situ ada bubur lambu yang dibantu dengan student-student UMS juga lah. So selepas masak kami akan mengagihkan kepada orang-orang di luar sana. Hello, selamat petang. So sekarang ni kami bersama Pro BSN dan juga Yayasan My Prihatin. So hari ini kami mengadakan satu aktiviti, yaitu aktiviti memasak, di mana kami akan memasak bubur ayam dan juga mie goreng untuk diagihkan kepada para pelajar di UMS untuk sesi berbuka puasa nanti. So harapan dari saya adalah semoga program ini diteruskan, dan kepada penerima manfaat, semoga inisiatif ini memberikan kebaikan lah kepada semua. So itu sahaja dari saya. Thank you. Tahun Ramadan Sabah.